Ini untuk soalan kepada Tuan dan Puan. Apa perasaan Tuan dan Puan sebelum ambil result SPM putih? Assalamualaikum. Sebelum dahulu, memang perasaan saya mesti gemetar lah. Nak tahu keputusannya macam mana kan. Itu yang saya rasa masa sepanjang bawa kereta tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pula, saya sebagai bapa, saya serahkan segala keputusan kepada Allah Ta'ala lah. Jadi apa jua keputusan tu memang saya serah kepada Allah Ta'ala, dan Alhamdulillah lah dia berjaya lah dapat 11A lah. Alhamdulillah, syukur saya sangat. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Puan. Okey, ni untuk soalan kualiti. Sebagai student target sarjana, ada Uti nak share apa-apa tips tak untuk belajar? Kalau cara saya, memang dalam kelas tu saya jadi memang kena 100% fokus dan kena faham time tu juga. Sebab saya macam jenis yang kurang study. Jadi kalau nak faham, memang kena faham time tu. Tak faham, terus tanya cikgu. Dan kalau cikgu bagi homework, kerja sekolah, kena faham kerja yang kita buat tu. Jangan sekadar buat je. Dan kalau tak faham, tanya cikgu. Dan kalau kita salah, kita tahu kenapa kita salah. Macam tu. Selama tingkat sarjana ni, apa cabaran yang Uti lalui? Cabaran tu banyak. Kalau dari segi asrama tu tak ada air, monyet macam tu kan. Kalau dari segi pelajaran tu, macam saya kan, batch 07, macam masa kami tiba-tiba singkat. Itu pun satu ujian juga sebenarnya. Lepas sukan tiba-tiba kena trial tiba-tiba macam SPM. Lepas tu macam masa lah. Bagi saya, kekangan dia masa. Itu je. Okay, terima kasih. Sama. Okey, Tuan Puan. Apa perasaan Tuan dan Puan lepas tahu result anak? Alhamdulillah, syukur tak terkira. Berjuta-juta syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga pada guru-guru. Memang tak expect lah dapat 10A tu, sebab kita tahu pencapaian dia macam mana. Masa trial hari tu pun tak bagus sangat, tapi syukur Alhamdulillah berkat kerja keras semua para guru, doa dia, doa ibu bapa dan semualah beserta dengan kerja keras dia. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Uti, sebagai student cemerlang sarjana, ada tak nak share tips untuk skor SPM? Pada pendapat saya kan, first of all kita kena letak benda tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semua benda yang dapat ni pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya pun setiap kali kalau macam saya nak ambil apa-apa paper kan, dan saya rasa tak confident, saya selalu akan doa ke Allah pagi-pagi, selalu cepat pagi lah, sebab saya memang jenis yang selalu tidur lambat bangun awal. Sebab saya tak boleh study orang ramai-ramai, so saya selalu bangun waktu orang diam-diam. So waktu tu saya akan fokus kat diri saya. So time tu lah saya doa semua. Time tu bila saya rasa sedih, saya cerita ke Allah. Bila saya takut, saya macam, ya Allah tolonglah, aku takut. Lepas tu badan saya kan, bila nak masuk dewan, saya selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. And time saya tunggu result, time saya tunggu paper diagihkan, saya akan selalu baca selawat. Paling-paling saya baca 100 lah untuk tunggulah, sebab dia selalu bagi dalam masa 15 minit macam tu untuk agih-agih. So time tu saya akan macam berharap sangat ke Allah. Lepas tu kita buat je apa yang kita rasa dalam kepala otak kita kan. Sebab macam kita pun dah berusaha kan. So time tu nak keluarkan dah waktu tu. So pendapat saya macam balik-balik pada Allah juga. Okey. Ada pesanan terakhir buat warga-warga sarjana ke, cikgu-cikgu ke? Gula yang lain-lain tu kan, boleh punya tingkat lagi. Kita orang 2.44 kan, korang naik lagi 1 ke kan, 0 ke, boleh. Saya nampak lah ada mampu, ada pelajar-pelajar sarjana yang mampu, boleh lagi meningkatkan kita punya nama-nama
nama sekolah kita di peringkat yang lagi tinggi daripada kita orang, insyaAllah. Okay, insya-Allah. Okey, terima kasih atas perkongsian tips dengan pesanan-pesanan sebentar tadi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okay. Apa pengalaman korang yang paling best kat Sarjana? Alhamdulillah. Pengalaman saya adalah ketika dikejar oleh Cikgu Mio semasa menceroboh koperasi sekolah. Pada saya, pengalaman itu menyebabkan saya rasa untuk berubah menjadi pelajar yang lebih baik dan cemerlang di masa hadapan. Alhamdulillah. Disebabkan kes itu, saya telah berubah dan mendapatkan hasil yang sangat mengemaskan. Sebab straight A+. Straight A. Alhamdulillah. Pengalaman paling best saya dekat Sarjana ni, pergi camp dekat APBM. Camp tu saya banyak bantu kita orang untuk mencapai A dalam SPM ni. Camp tu jalankan selama berapa hari? 4 hari. Banyak pengisian pada hari tu dapat membantu kita. Kami pelajar SPM ni. Dengan itu saya akan tunjuk result yang saya dapat. Aduh. Ni sebab cikgu tolong. Terima kasih. Thanks. Pengalaman saya rasa paling best kat sekolah ni bila dapat duduk dengan kawan lah. Banyak bantu lah, Alhamdulillah. Daripada saya kosong, tak tahu apa, bila duduk dengan mereka semua ni, dengan kaleng, kawan kaleng, Alhamdulillah dapat bantu. Alhamdulillah, result saya pun meningkat daripada saya waktu terakhir tu, saya dapat lebih kurang 3A tu. Sekarang 3A. Sekarang dia dah meningkat, dia 7A 4B. Saya sebilik dengan mereka. Alhamdulillah. Ini satu dah. InsyaAllah jumpa dia, insyaAllah dia akan bimbing ke jalan benar. Okey, soalan seterusnya. Kata satu soalan. Last, soalan last. Soalan seterusnya. Apa kata-kata untuk pelajar sarjana? Kata-kata untuk pelajar sarjana adalah apa-apa pun kita buat je yang terbaik untuk SPM ni. Tak kisahlah macam mana sekalipun, susah macam mana sekalipun, jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak expect benda ni, tapi saya daripada semalam duk lain-lain minit istighfar semua, duk selawat, tengok dapat result straight A ni. Alhamdulillah. Terima kasih juga kat cikgu-cikgu pun adab, kena jaga hormat semua. Semua tu pun dia sambung juga. Kalau saya pula, kita kenalah cari kawan yang dapat membimbing kita ke arah jalan yang betul. Sebab pada zaman sekarang ni, kita boleh tengok ada banyak jenis kawan-kawan kan. Contoh ada kawan yang isap vape lah, apalah. Jangan ikut dia apa. Walaupun dia pandai, kita kena ikut kawan yang bawa kita ke arah kebaikan. Itu saja. Jadi nasihat saya untuk pelajar sana, dah 5 tahun sekolah ini kan. Jadi teruskan belajar bersungguh-sungguh. Lepas tu jaga adab cikgu tu penting lah. Kalau kunci satu kejayaan tu, kalau tak ada adab, ilmu tak berkat. Jadi apa-apa pun dahulukan adab, betul dahulukan Allah dulu lah, baru kita dapat berjaya, insyaAllah. Tolong apa yang buruk tu tolong cut lah. Tolong cut. Lepas tu kepada guru-guru saya, kami pelajar sarjana tingkatan 5 2024, mohon maaf kalau ada apa-apa salah. Saya pun mohon maaf kalau ada terlajak kata daripada sebelum ni sampai ke sekarang. Okey. Sekian saja daripada kami. Terima kasih atas